Alright guys, welcome back my channel. Yang belum subscribe tu, subscribe guys. Yang belum like dan share. Okay guys, jom kita tengok berapa dah follower kita. Alright, so follower kita dah ada 15,060. Alright, thank you very much. Okay guys, so kita dah sediakan topik-topik yang mana orang minta topik-topik. Topik kita pertama ni jenis arowana. Okay, jenis arowana. Ni adalah jenis arowana. Chili red dia berasa pauk guys. Ni jenis chili red dia berasa pauk. Nampak ni tengah lampu tanning dia. So episod kemudian kita akan bagi tahu lampu tanning semua tukar air semualah. Yang ni kita cuma tunjuk jenis awan. Ni chili red dia pauk, okey. Nampak? Okey, ni chili red dia berasa pauk. Okey, ni pula anak-anak dia. Kecil-kecil ni. 7 inci saiz dia guys. Nampak? 7 inci saiz dia. Nampak? 7 inci saiz dia. Nampak? Okay, ini Malaysia Golden Power Blue. Nampak? MG Power Blue. Nampak? Color dia ada golden, ada biru, ada purple sikit. Bullet head guys. So kalau Malaysia punya original, dia macam ni lah. Bullet head. Kalau yang dah spoon sikit tu dia dah campur, dia dah kacau dah. Nampak? Macam ni lah. Tanpa buka lampu, color dia dah keluar lah. Nampak? Okay guys, ni pun jenis MG Power Blue. Warna dia hijau. Nampak? Hijau, purple, golden. Nampak? So ini just kita pakai lampu ataupun silau daripada cahaya matahari saja. Kita tak on lampu pun di dalam tank ni. Tengoklah can dia macam mana. Bulat dia tu, kepala dia bulat. Nampak? So nanti kita akan buat special video untuk dia. Tak lama lagi lah. So ni kita fokus pada jenis-jenis arowana guys. Okay guys, sini tempat-tempat lahir arowana. Cuba tengok. Green Army dekat mana Kedah sana. Yang ni Blue Base dekat Keren sana. Ini dekat apa? Kalimantan sana. Nampak? Ni apa? Thai Golden Arowana. Okay. Ini sebelah mana? Green Coast Arowana. Ni dekat area sana Terengganu sana. Nampak guys. So ni dekat Kalimantan. Ni ambil banyak ni. Yellow tail pun banyak dekat Indonesia sana. Belah-belah sini. Dalam Sumatera ni ada Kalimantan ni, sungai lah. Kalimantan ni pecah pula sepauk semua. Ni jenis-jenis arowana guys. Silver ni bukan daripada Asia. Ni daripada Brazil guys. So Brazil arowana ni tak sesuai dengan cuaca Malaysia. Dia lagi kuat lah. Dia, kalau korang belajar belah arowana kan, please jangan ambil Brazil arowana. Kalau start korang nak belajar belah arowana, korang ambil lah MG ke NGBB ataupun Nami ke ataupun high back macam ni lah. So jangan ambil yang silver arowana macam ni. So dia bukan dia datang daripada Malaysia. Okay, datang daripada Asia. Dia datang pada area-area sana, Brazil sana. Semua cuaca tak sama guys. Cara nak belajar dia, kau kena ambil yang area sini. Malaysia ataupun dari Kalimantan, Asia sini lah. Jangan keluar daripada kawasan sini untuk belajar belah arowana. Ni ada jenis-jenis lah. Dia punya kepala dia macam mana. Yang ni tengok tadi yang video tadi. Ni spoon head. Kalau spoon head memang Malaysia punya. Kalau yang dah kacuk ni jadi macam ni kan. Dah ni dah kacuk ni. Bullet head memang yang Malaysia punya. Bullet head yang Malaysia punya. Kalau dah kacuk jadi spoon head ni bukan Malaysia punya lagi. Kebanyakan Malaysia yang original dia banyak bullet head guys. Bullet head. Ini lagi lah ni. Ni rare. Ni rare. Ni rare. Ni albino. Ada setengah orang suka, ada setengah tak suka lah. Ni red arowana juga. Ni MG. Okay, yang ni pula guys. Ini daripada Putus Sibau. Dia arah Kalimantan sana. Dekat Sungai Kapuas. Tapi dia sebenarnya Putus Sibau. Ni dia arah Putus Sibau. Okay. Nampak ikan Putus Sibau ni. Okay. Alright guys. So